Sebab kadang-kadang orang ambil mudah. Dia berjalan, masuk masjid, masuk surau, dia ambil kursi, dia duduk. Dia takbiratul ihram daripada mula sampai habis dalam keadaan duduk. Sedangkan dia mampu pun berdiri. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu sekali lagi kita dalam DMM dari Meja Mufti dari tingkat 48 Komta. Dan tajuk kita pada kali ini ialah solat atas kerusi. Sebab hari ini tuan-tuan kita dapati di mana-mana masjid, di mana-mana surau ada saja orang yang solat di atas kerusi. Mungkin disebabkan kesakitan, disebabkan tak boleh nak berdiri dan sebagainya. Namun begitu dalam masa yang sama, ada juga orang yang dia tidak tahu hukum hakam. Dia tengok orang duduk, maka dia pun duduk. Sedangkan dia berjalan ke sana ke sini, tidak ada apa masalah. Tetapi bila nak solat, dia terus ambil kerusi, dia duduk atas kerusi. Jadi bagaimana persoalan perkara ini? Kalau kita melihat kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, antaranya seorang sahabat nama dia Imran bin Husain. Dia menyatakan bahawa kanat bi bawasir. Fasa'altu Nabi SAW an salah. Dia kata, Imran bin Husain dia kata, aku ada penyakit bawasir, dia kata. Lalu aku bertanya Nabi SAW tentang nak solat bagaimana, solat fardu. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, salli qa'iman. Solatlah kamu secara berdiri. Nabi mengetahui dia sakit. Dia mengadu kat Nabi dah. Dia sakit bawasir. Maka pada ketika itu, Nabi SAW menyatakan kepadanya, salli qa'iman. Solatlah secara berdiri. Sekiranya, wa illam tastati', kalau kamu tak mampu solat berdiri, faqa'idan. Barulah kamu solat secara duduk. Fa illam tastati', dan sekiranya kamu tak mampu duduk, kamu solat secara mengiring atau berbaring. Fa'ala janbin. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW ini menggambarkan kepada kita bahawa kewajipan berdiri itu satu kefarduan rukun yang disepakati oleh empat mazhab sebenarnya. Apabila merujuk kepada hadis Nabi SAW, sama ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, bersetuju bahawa berdiri itu wajib dan rukun bagi orang yang berkemampuan untuk berdiri dalam solat fardu. Lalu kedapatan kadang-kadang kita tengok ada orang yang dia ni memanglah sakit, kan? Baru buat bypass contohnya, ataupun sakit yang sakit, tapi dia masih lagi boleh berjalan, dia masih lagi boleh berdiri. Kadang-kadang bersama dengan kawan-kawan pun berdiri. Cuma tak boleh berdiri lama. Berdiri sekejap. Lepas tu dia akan cari kursi untuk duduk. Tetapi mengapakah bila nak solat, dia terus pergi ambil kursi, dia duduk terus atas kursi. Sedangkan dia masih lagi mampu berdiri. Sekurang-kurangnya dia bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian dia rasa tak larat, dia duduklah. Jadi maknanya di sini, ia memberi implikasi kepada solat. Sebab dia bercanggah dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kerana solat ini, dia kena ikut kemampuan. Yang mana bila kita mampu berdiri, kita wajib berdiri. Kecuali kalau kita tak mampu, barulah kita duduk. Dan seumpamanya. Maknanya, mengikut kemampuan. Kerana ini merupakan solat fardu. Maka perkara ini perlu diperbetulkan. Sebab kadang-kadang orang ambil mudah. Dia berjalan, masuk masjid, masuk surau, dia ambil kursi, dia duduk. Dia takbiratul ihram daripada mula sampai habis dalam keadaan duduk. Sedangkan dia mampu pun berdiri. Jadi tuan-tuan, orang yang duduk atas kursi ni sebenarnya, mereka boleh berdiri. Ataupun mereka tak boleh berdiri langsung, duduk terus. Ataupun mereka yang boleh berdiri sebentar, kemudian mereka tak larat, maka nak duduk bawah tak boleh. Sakit lutut, sakit macam-macam, maka duduk atas kursi. Maka ada dia punya, kita kata kaedah-kaedah dia. Maka dengan sebab itu, untuk memudah cara, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang telah mengeluarkan satu buku. Di tangan saya ni satu buku, Panduan Solat Menggunakan Kerusi Disebabkan Keuzuran. Jadi buku ni sudah pun diterbitkan sejak tahun 2018. Itu cetakan pertama dan diulang cetak lagi 2019. Iaitu Panduan Solat Menggunakan Kerusi Disebabkan Keuzuran. Sebab solat ni tuan-tuan merupakan ibadat yang paling utama. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari akhirat kelak ialah solat. Jadi kita nak solat kita itu solat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apa guna bila mana tunaikan solat tetapi solat itu tidak sah kerana kepincangan yang berlaku dalam solat kita. Maka inisiatif itu Jabatan Mufti telah mengeluarkan panduan ini, panduan solat menggunakan kursi disebabkan keuzuran. Kadang-kadang orang bertanya nak dapat buku macam mana, susah nak dapat. Boleh Google saja. Type di Google itu panduan solat gunakan kursi Mufti Pulau Pinang atau Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, dia akan keluar dalam bentuk PDF, bentuk buku PDF dan tuan-tuan boleh print. Dan di sini dalam buku ini diberi kepada kita keadaan yang membolehkan seseorang solat cara duduk berdasarkan kepada peraturan-peraturan hukum syarak. Antaranya kerana dia memang tidak mampu berdiri. Yang keduanya kerana dia mempunyai penyakit yang akan bertambah teruk sekiranya solat berdiri. Dia tak boleh berdiri. Kalau berdirinya penyakit dia makin teruk. Maka diberi kebenaran untuk duduk. Orang yang pening kepala, tak stabil. Kalau berdiri juga mungkin boleh tumbang sebagai contohnya. Dan sebagainya. Jadi ada diperincikan di dalam buku ini sebagai panduan kepada kita untuk kita mendalami supaya solat kita solat yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada isu lagi selepas ini sebab kita dapati bahawa ramai orang ambil mudah yang akhirnya menyebabkan solatnya tidak sah. Amat rugi. Umur kita makin meningkat tapi solat kita masih tak diterima oleh Allah kerana kita tidak memahami rukun syaratnya dengan cara yang betul. Sebab itu menuntut ilmu itu satu kewajipan. Jumpa lagi kita dalam DM yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.